Okey, Assalamualaikum, kita sambung sama saya lagi Amir Rafi Channel. Hari ni saya nak menceritakan selepas puasa 15 bulan puasa 15 itu ada terjadi sesuatu yang kita tak jangka ni part 2 so tahu. Dalam pukul 2 pagi saya buat rondaan, lepas rondaan saya ronda, saya ada dengar satu bunyi di kawasan blok belakang dewan sekolah tu, ada dengar seorang memanggil dan saya tengok ada satu kalibat budak perempuan pakai jersey beruniform putih, pakai tudung, dalam pukul 2 suku tak silap saya. Jadi dalam kedua suku tak silap saya macam tu lah. Dalam keadaan yang kita dalam hujan agak renyai malam tu. Kita pun macam betul tak betul benda ni kan. Kita cek balik dan saya patah balik ke pos untuk ambil lampu suluh. Dan saya patah balik, benda tu dah tak ada. Saya pun ambil kunci dan saya naik ke blok untuk cek balik, takut orang ke apa kan. Saya tunggu sampai pukul, saya ambil login jam sampai 2.20 saya masuk. Saya buat laporan, lepas tu saya naik balik, saya pergi ronda balik di kawasan sekolah. Benda tu dah orang kata hilang secara gaib lah orang kata kan. Okey, takat ni lah konten kita. Apa-apa pun tunggu part 3. Assalamualaikum.